Assalamualaikum. Ketika ini dapat diperhatikan kurangnya sikap hormat di kalangan murid seperti di dalam program sekolah terhadap guru, orang lebih tua, malah kepada rakan sebaya. Kenapa semua ini berlaku? Adakah rakan-rakan semua tidak menghargai apa yang diberikan kepada rakan-rakan? Lihatlah kesungguhan dan pengorbanan guru sentiasa ingin yang terbaik buat demi masa hadapan rakan-rakan. Kenapa perlu buang rasa hormat kepada mereka? Jika diperhatikan, semasa perhimpunan ataupun majlis ilmu, ramai juga yang tidak memberi perhatian dan main-main. Rugilah rakan-rakan bersikap macam tu. Dengan rakan pula, ramai yang bercakap yang agak keras dan tidak menghormati. Seronokkah kita akan semua ini? Rakan-rakan Sekolah Kebangsaan Jalan 6, jom kita perbaiki peribadi, terapkan hormat di hati, barulah hidup bahagia.